Dekat luar sana, ramai orang terlepas pandang tentang financial management, iaitulah financial defense. Defense maksud sendiri adalah kita pertahankan. Macam mana kita nak pertahankan kita punya financial. Macam saya sendiri, saya ada 3 cara. Yang pertama adalah saya ambil medical card. Kita sendiri tahu kan, dekat luar sana, kos hospital sangat tinggi. Kadang-kadang sekali masuk, simpanan kita sebulan, 2 bulan boleh hilang sekelip mata sahaja. Jadi, medical card dia bukan lagi jadi satu pilihan tetapi satu keperluan. Yang kedua adalah hibah. Kalau sesuatu yang berlaku dekat kita, siapa yang nak teruskan keluarga kita? Siapa yang nak bantu daripada financial? At least sesiapa yang ambil hibah dekat luar sana, ada satu hadiah yang mana boleh bagi dekat keluarga kita untuk teruskan kehidupan yang akan datang. Dan yang ketiga adalah emergency fund, yang mana dekat luar sana ramai lagi yang tak tahu dan ambil mudah. Sebenarnya, sesiapa yang dah bekerja, mulai daripada sekarang, kena sediakan tabung kecemasan 3 hingga 6 bulan. Kalau gaji 2,000, kena darat 3. At least ada 6,000. Nak letak dekat mana? Boleh letak dekat tabung haji, boleh letak dekat ASB ataupun mana-mana platform banking. Cuma nasihat saya, sesiapa yang simpan duit, asyik bleeding, asyik bocor, saya ada satu cara, iaitu ubah kepada simpanan emas. Asingkan sedikit sahaja, lebih kurang dalam 10 ke 20% ke dalam simpanan emas. Emas ni adalah aset yang boleh kekalkan nilai kita. Saya adalah dealer aktif Public Gold dah berkecimpung dalam dunia emas 11 tahun. Sesiapa yang dekat luar sana yang nak menyimpan emas under Public Gold, boleh isi detail dalam bilik biru ataupun boleh komen nak sekarang. Boleh follow.